Okay. Hai guys, welcome back to Gadget. Ini adalah Vivo X300 FE dan Vivo baru je lancarkan smartphone ni. Kalau ada nama FE pada smartphone ni, of course, itu adalah smartphone compact. Boleh katakan, ini adalah smartphone compact flagship yang terbaik jugalah setakat ini yang ada dekat market Malaysia. So, wow. Kita dapat ni adalah warna purple. Okay, nampak? Warna purple dia memang sangat nice. Dia punya design ni jenis yang matte. Kau tahu dia punya design kamera sangat berbeza lah berbanding FE yang sebelum ini. Kalau sebelum ni design dia macam iPhone 16, iPhone 17, tapi sekarang dia ada identity yang berbeza lah berbanding yang sebelum ini. To be honest, aku lebih suka lah design yang sekarang ni. Nampak unik je, nampak berbeza pada smartphone lain. Kiranya dia ada karakter dia sendirilah. Kau tahu dia punya design ni sangat cantik, design yang slim, ada punya ketebalan body ni hanya 7.9mm saja. Berat dia pula sekitar 190 gram. So memang rasa solid kat tangan and dia punya phone pun tak berat sangat. Dia punya frame ni jenis yang aluminium, kemudian bahagian belakang ni jenis yang glass. Memang rasa premium lah pada smartphone ni. And kau tengok dia punya camera bump ni ada tulisan Zeiss. Sejujurnya, aku agak happy jugalah yang Vivo ada satu direction untuk buat smartphone flagship yang compact macam ini. Baiklah, kau tengok dia punya bahagian display ni. Display dia berukuran 6.31 inci yang menggunakan panel jenis AMOLED. Dia punya ukuran display ni lebih kurang macam iPhone 17 Pro. Kemudian dia punya refresh rate 120Hz. Resolusi dia pun of course lah dah cukup tinggi, 1.5K resolution. Jadi kau tengok kat sini, dia punya warna ni memang cantik lah. Warna yang sangat vivid. Dia punya display ni sangat vibrant lah. Jadi memang best lah kalau kita nak layan movie ataupun nak main game semua tu. Jadi dengan ukuran display 6.31 inci macam ni, rasa seronok je lah kalau kita nak scrolling. Kalau kita nak guna smartphone ni dengan sebelah tangan je. Semua tempat kita boleh capai dengan sebelah tangan je. Baiklah, untuk performance dia pula, smartphone dia gunakan chipset yang baru juga daripada Snapdragon, iaitu Snapdragon 8 Gen 5. Kemudian dia punya RAM 12GB, LPDDR5X dan juga dia punya storage jenis UFS 4.1. Ini adalah smartphone flagship. So hardware yang digunakan pasti akan gunakan hardware yang tinggi lah. And untuk pengetahuan anda semua, boleh katakan ini pertama kali FE-nya ataupun smartphone Vivo lah gunakan chipset daripada Snapdragon. Sebelum ni, kebanyakannya Vivo akan guna daripada Dimensity. Sekarang, dia dah guna Snapdragon pada smartphone ni. Baru betul Fan Edition kan? Gunakan chipset Snapdragon. Jadi kalau smartphone ni dah gunakan chipset yang flagship macam ni, kemudian RAM jenis LPDDR5X, kemudian you punya storage UFS 4.1, kita boleh expect lah yang dia punya performance memang dah level-level flagship. So, dia ada performance yang lancar. Even, aku boleh jangkakan lah kalau kita nak main game pun, phone ni boleh running dengan baik. Baiklah, untuk kamera dia pula, ini part yang paling menarik. Dia ada 50MP kamera utama, 50MP untuk periskop telefoto, kemudian dia ada 8MP untuk ultra wide dan kamera selfie dia pun 50MP. Jadi dia punya spesifikasi ni memang dah cukup kencang. Tapi bukan itu saja, dia juga datang dengan aksesori kamera yang sangat menakjubkan lah. Contohnya macam ni, dia punya telefoto extender untuk dia punya aksesori. So, kita ada ini dia. Telefoto extender Gen 2. Nampak ni? Macam teropong. Okay, ini guna dia untuk zoom jauh. Tapi kalau nak pakai ni, kena pakai dia punya aksesori lah. Contohnya macam dia punya casing ni. Nampak? Alright, kita sarung dulu. Benda ni boleh 2-in-1, boleh jadi casing dan boleh terus jadi dia punya aksesori untuk teropong ni. Okay, nak pasang dia pun sangat mudah. Tinggal tekan je, tak perlu extra tools. Jadi kita tinggal slide je daripada tepi ni dan masuk. Kemudian nak pasang dia punya extender ni pun sangat simple lah. Nak buka pasang dia sangat mudah. Jadi persoalan dia, adakah kita akan selalu bawa benda ni ataupun tidak? Sejujurnya, aku takkan sentiasa bawa lah benda ni sebab agak menyusahkan jugalah kalau kita nak simpan dalam poket ke ataupun dalam beg kita, nak bawa ke hulu ke hilir. Tapi
kalau time tu ada mood nak ambil gambar, nak test kamera, memang wajib lah ada benda ni. Sebab quite membantu jugalah ada extender macam ni. Walaupun smartphone sekarang ni boleh zoom jauh, tapi dengan ada extender macam ni, dia lebih kelihatan profesional lah kot. Dan kalau tengok hasil menggunakan telefoto extender ni, hasil dia cukup memuaskan lah. Dia dapat detail yang sangat sharp, detail yang sangat tajam. Walaupun ini adalah telefoto extender, tapi still dia masih gunakan AI processing lah untuk dapatkan dia punya kualiti ni jadi lebih cantik. Dan kalau tengok dia punya hasil kamera utama ni, Vivo X Vivo, dia mampu berikan kualiti gambar yang sangat cantik, sangat amazing lah dia punya hasil gambar ni. Dia punya warna pun warna yang true to life. Lagi warna Zeiss ni memang ke arah yang natural. Untuk rakaman video pula, smartphone ni boleh merakam 4K 120fps, dahsyat gila. Dan yang lagi dahsyatnya, dia boleh rakam sehingga 8K 30fps. Tapi 8K tu dah overkill sangat. Selalunya akan guna 4K 60fps je. Tapi kalau anda perlukan 8K 30fps tu, smartphone ni boleh bagi kualiti 8K pada anda. Dan untuk rakaman selfie pun dia boleh merakam sehingga 4K 60fps. So sangat sesuai lah untuk jadikan smartphone ni sebagai korang punya gear untuk buat konten. Ada lagi yang suka buat vlog tu, dia punya kamera selfie ni boleh pergi 4K 60fps. Untuk bateri dia pula, walaupun body dia kecil macam ni, tapi bateri dia besar gila, 6500 mAh. And kau tengok dia punya body ni sangat slim, body yang compact, tapi Vivo boleh sumbat bateri sebesar 6500 mAh pada smartphone ni. Memang dahsyat. Even dia punya pengecasan pun sangat laju, 90W, dan juga wireless charging dia pun pantas juga, 40W. Satu combo yang sangat dahsyat lah pada bahagian bateri dia ni. Bateri yang besar, pengecasan yang laju, siap dapat dalam kotak pembelian lagi, free je. Kemudian dia juga support untuk wireless charging. Antara feature lain daripada smartphone ni adalah protection dia. Dia support IP68 dan juga IP69. So, memang tak ada isu untuk dia punya dari segi protection lah. Boleh kena air, boleh kena debu dan sebagainya. Senang cerita, smartphone ni juga tahan lasak. Jadi nampaknya ni dulu video unboxing kita. Video yang lebih detail akan jumpa pada video review nanti. Kita akan pakai dalam seminggu dua and kongsikan dekat anda semua, adakah smartphone ni berbaloi ataupun tidak. Tapi dari segi first impression pun, aku boleh katakan ini cukup berbaloi lah untuk kita beli. Smartphone flagship yang compact, kemudian ada aksesori tambahan yang buatkan kita rasa lagi hebat je pada smartphone ni. Lagi enjoy je untuk gunakan smartphone ni. Lagilah tambah value mengatakan yang smartphone ni cukup berbaloi. So guys, nampaknya ini saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bolu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.